nasi adalah makanan yang paling penting di Malaysia. Kebanyakan restoran owner, kita guna kotak makanan untuk letak nasi, letak lauk dan sebagainya. Tetapi soalan yang paling penting ialah macam mana kita boleh pilih saiz kotak makanan dengan betul. Okey, kalau kotak tersebut terlalu besar, makanan akan bergerak masa penghantaran. Tetapi kalau terlalu kecil pula, susah pula nak tutup dan nampak macam tak profesional. Okey, saya nak bagi satu cadangan. Kalau untuk makanan biasa, contohlah spaghetti atau nasi lemak tanpa ayam, kita boleh guna saiz yang lebih kecil atau kita panggil lunchbox S. Kotak ni lebih kurang 500 lebih hingga 600 ml dan biasanya untuk memang dah mencukupi lah kalau letak saja nak letak spaghetti, chicken strip dan sebagainya. Saiz yang lebih besar, kita boleh guna saiz jenis 1000 ml di mana kita boleh letak lebih banyak nasi, kuah, lauk, ayam dan sebagainya. Untuk jenis kotak macam ni, kita lebih sesuai letak juga macam western food lah, letak kentang, letak chicken chop, mashed potato dan sebagainya. Kalau kita guna kotak makanan saiz yang betul, ia tak akan nampak padat dan tak jadi macam sesak. Okay, ia juga akan protect kita punya food masa penghantaran. Alright, kalau ada apa-apa pertanyaan tentang kotak makanan atau cara untuk pilih saiz kotak makanan yang you all nak tahu, bolehlah layari kita punya website www.foodom.com.